Bismillahirrahmanirrahim. Simplify the following algebraic fraction. X squared plus 7x plus 12 over x squared minus 4 times 2x minus 6 over x squared plus 3x. Okay, from the given question, sekarang kita nak simplify. Simplify tu bermaksud kita nak jawapan dalam bentuk yang paling ringkas. Okay, normally kalau kita nak simplify, kita perlu ada knowledge dari topik factorization. Okay, so kita kena factorize satu persatu, tengok mana yang boleh factorize. Okay, normally kalau ada x kuasa 2, biasanya memang boleh guna calculator. Okay, cumanya kalau ada minus kat sini, ini constant, dia ada cara lain pula. Kalau yang ni ada x, ni pun ada x, ada cara lain pula selain daripada calculator. Okey, kita tengok satu persatu. X squared plus 7x plus 12 kita nak factorize. So kita boleh guna calculator. Kalau yang ni pula x squared minus 4 sebenarnya boleh guna calculator. Cuma yang ni lebih mudah kalau kita guna formula. Kenapa? Sebab bentuk yang ni 4 ni adalah perfect square. Okay, so kita boleh guna formula a squared minus b squared equals to a plus b times a minus b. Yang ni kalau awak nak guna calculator boleh juga. Tapi yang ni a kita adalah 1. Oleh sebab tak ada coefficient of x, so means b kita adalah 0. C kita adalah negative 4. C adalah constant. Okay, untuk yang ni pula, yang ni dia 0 kuasa 2. So yang ni tak boleh guna calculator. Tapi kalau awak tengok 2 dengan 6 ni dia boleh sifir 2. So kita boleh factorize guna cara freestyle. Okay. And then yang bawah ni dia adalah kuadratik sebab ada kuasa 2. So every time bila ada kuasa 2 sebenarnya awak boleh guna calculator. Okay, tapi kalau yang ni lagi cepat kalau kita guna cara freestyle. Sebab ni ada x, ni pun ada x. Kalau yang ni tak ada x kan? So yang ni tak boleh freestyle ya. Yang ni boleh calculator atau formula. Okay. Alright, so after we factorize, so we have this. Okay. Right, so kita tengok satu persatu. Untuk x squared plus 7x plus 12, kalau kita factorize guna calculator. Okay, screen calculator akan display jawapan x1 equals to negative 3 and x2 equals to negative 4. Okay, tapi dalam soalan dia bagi simbol x. So awak kena rewrite. Okay, tulis mula x1 ni sebagai x equals to negative 3 and x2 pun tulis sebagai x juga equals to negative 4 sebab dalam soalan tak ada pun simbol x1 and x2. Okay, and then untuk tulis dia dalam bentuk faktor awak kena jadikan kanan kosong dan tak boleh fraction. Macam ini dah memang no fraction, so selamatlah. So kita just bring negative 3 to left hand side. So akan jadi x plus 3 equals to 0. Okay, kanan sekarang 0. Yang ni pula kita pindah negative 4 to left hand side. So akan jadi x plus 4 equals to 0. So bila kanan dah 0 and then no fraction. So kita boleh katakan x plus 3 adalah first factor. And then x plus 4 adalah the second factor. Kalau you nak terbalik x plus 4 dulu and then baru x plus 3 pun boleh. Okay. Sebab hubungan dia darab. Boleh je kalau terbalik. Okay. And then untuk yang x squared minus 4. 4 ni adalah perfect square. So kita tukar dulu kepada 2 squared. Okay. Dah dapat bentuk yang ni. Kita boleh compare dengan formula. Okay, yang ni kita dapat macam ni. Okay, kenapa kita dapat macam ni? Sebab kita guna formula ni. Okay, a squared minus b squared. Okay, a kita sekarang adalah x. B kita sekarang adalah 2. Okay. And then yang lain tu ikut je lah. Okay, and then oleh sebab sekarang hubungan dia semuanya darab.
Okay, semuanya darab. So, kita boleh potong mana term yang sama. Okay. Okay, tengok perhatikan untuk x plus 3. Sorry. Untuk x plus 3, kat bawah tak ada x plus 3. Tapi ada belah bawah yang satu lagi, fraction yang satu lagi. So, kita boleh potong x plus 3 atas ni dengan x plus 3 yang bawah ni. Ingat ya, kita hanya boleh potong term yang sama, yang satu belah atas, satu belah bawah. Tak kisahlah belah bawah tu sama ada betul-betul di bawahnya ataupun di bawah yang satu fraction lagi. Dengan syarat hubungannya adalah darab. Okey? Pecahan, darab, pecahan. Okay. Dan kita tengok lagi, ada tak term yang sama untuk x minus 3? So, no more x minus 3. Untuk x plus 4, no more x plus 4. Yang x plus 2 dengan x minus 2 ni pun dah tak ada term yang sama. So, hanya x plus 3 sahaja yang kita boleh potong. Okay. So, yang tinggal adalah yang atas, first fraction, kita tinggal x plus 4. Bawah tinggal x plus 2 times x minus 2. Sebab kita tak potong tadi. And then yang second fraction, atas kita ada 2 times x minus 3. Bawah kita ada x. Okay, and then kita nak simplify, dah tak ada term yang sama. So, kita just darab saja. Okay, pecahan, darab pecahan. Kita just darab atas, bawah, darab bawah. Okay. Tapi bila kita darab, awak tak perlu expand. Awak just letak berdekatan sahaja. Normally yang constant, yang bentuk yang paling mudah, kita letak di hadapan sekali. Okay. And then tak kisahlah nak letak x plus 4 dulu ke ataupun x minus 3 dulu ke. Okay, sama je maksud dia. Okay, and then untuk yang bawah ni pula, yang paling simple adalah x. So, x ni yang kita letak paling depan. Okay, and then times x plus 2 times x minus 2. Tak perlu expand ya, just letak berdekatan sahaja. Okay. Okay, so yang ni dah tak boleh dah nak potong. Yang dua ni tak boleh potong dengan dua bawah. Sebab dua bawah ni sebelah dia tambah, so tak boleh potong ya. Okay, so yang ni je lah yang kita boleh simplify. Dapat bentuk yang paling ringkas. Dah tak boleh simplify lagi dah. Okay, so this is the final answer. Okay.